Cik Syam sekali. Mana nak landscape ke nak ni? Ambil gambar subjek tiga-tiga. Ni. Buat sini. Sana. Uji nyali yang ketiga you all. Kita first time. Apa pula first time? Bukan first time lah. Izzah first time. Saya ingat tiga lah ni. Saksikan saya malam ni. Saksikan malam ini Kak Izzah. Hari yang pertama uji nyali. Nisha, Syakuko. Saya Ayin yang ketiga uji nyali untuk ikut DHP. Jumpa di malam nanti. Dan Nabawi edition YouTube di depan kita ni. The Gap Rest House dibuka pada tahun 1917, diasaskan oleh Louis James Fraser, seorang pelombong biji timah yang berasal dari Scotland. Mempunyai ciri-ciri bersamaan banglo gaya Tudor Batten di Scotland. Terletak hanya 8 km dari puncak dan 800 meter di atas paras laut. Villa ini dahulunya berfungsi sebagai tempat rehat pekerja-pekerja lombong dan pegawai pentadbir British. Kemudian villa ini diambil alih dan diuruskan oleh sepasang suami isteri dari China dan menjadikan villa ini sebagai hotel bajet bercirikan barat yang sangat cantik. Diakibatkan campur tangan atas pemilikan tanah, villa ini telah diambil alih oleh pihak kerajaan sepenuhnya. Villa ini ditinggalkan lama kosong. Pada tahun 2000, pihak kerajaan memulakan proses membaik pulih, tetapi kerja-kerja tersebut tidak dapat diteruskan atas sebab yang tidak dapat dipastikan. The Gap Rest House terus menyepi sehingga kini. Kelihatan sangat usang dan menyeramkan. La ilaha illallah, la ilaha
Tengok. Basah tak bawa kan? Saya nak bawa ni. Ambil lah. Jangan nak baju lah Pak Gafi. Sekejap. Adik kau. Dah hantar. Bro, Oh, Wak. Tak nak lah Pak Gafi ni. Nanti malam lah. Woi, ada mana tu? Marilah, ada kat Pahang ni. Kita hunting sini malam ni. Aku tak tahu nak ambil Bukit Fraser. Bukit Fraser. Pokcik. Hi. So, this is our YouTuber. Hai. Oi, you. Tak izin. Aku you pijak lah ni. Gampang lah. Ada orang kata jangan bawa 3 dan 1. Ayah kata jangan bawa. Boleh tempat kata nanti bengkak. Tahu adik dia nak pergi rumah angkut ramai-ramai. Tak pergi sebab dia nak alihkan kat sana. Sini masak ni. Masak sambal kan. Sini lah. Saya nak bantu. Cuma ada mobile tak tahu ada. Tak ada. DJ dia kan DJ. DJ dia kan. Hai. Ini dia nak lepak sini. Dia nak balik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syam daripada Squad Hunter. Bersama saya Mr. Shah daripada Squad Hunter. Okey, untuk malam ini Squad Hunter dan juga Nabawi Edition akan membawakan satu eksplorasi khasnya untuk anda yang menonton YouTube channel Nabawi Edition. Jadi malam ini saya akan bawakan Syah untuk pertama kalinya diuji nyali. Jadi Syah, adakah anda sudah bersedia untuk diuji nyali? InsyaAllah saya sudah bersedia. Atas izin Allah saya akan bercubalah dengan sedaya upaya. Kalau tak apa cakap, kalau kita tak mampu, kita akan bagi tahulah. Kita akan rasa mungkin dalam keadaan ni kita boleh tahukan lagi lah rasa keberanian kita dengan benda tu lah. Kalau tak tahan nanti mungkin kita akan bagi tahu dengan diorang, dengan abang Syam kita.
Okey, baiklah. Jikalau anda sudah bersedia dengan eksplorasi malam dan juga uji nyali, jom. Nantikan di malam ini. Okey, adik apa khabar? Khabar baik. Okey, dah berapa kali dah untuk sesi uji nyali? Masa ni kali ketiga. Kali ketiga. Tapi dengan DHP kali ke berapa? Kali kedua. Kali kedua. Yang collab dengan X-Ram. X-Ram. Tapi hari ini adalah kali pertama. Dan buat kali pertama pembukaan daripada DHP. Seronok tak? Seronok. Apa pendapat nak beritahu kat dia orang semua? Korang kena cuba, benda ni reality babe. Kena cuba. Kalau korang tak cuba, korang rugi. Korang cubalah, ni reality, bukan dalam wayang punya. Okay, korang kena cuba. Cincau. Okey, apa perasaan baby bila nak pergi ekspedisi macam ni? Best tak? Rasa dia rasa seronok sebab kita pernah pergi tempat yang macam ni. So kita tengok suasana dia sekali. So tengoklah malam nanti kita uji nyali, nak uji keberanian kita macam mana. Tapi kita kena duduk kat situ, kena diam lah. Kena diam, tak boleh zikir, kita tengok macam tu. So kita mencuba. Okay, kita mencuba. Itu saja daripada Nazri bin Nazri, daripada Bunda Desir Hunter Gorgeous 2. Okey Iza, apa perasaan Iza nak diujinya di malam ni? Perasaan tu ada sikit nervous, takut dan keinginan untuk mencuba tu adalah untuk nak tahu sama ada saya ni seorang yang berani ataupun seorang yang tak penakut. Dan saya rasa macam satu penghargaan bila saya dapat masuk dalam tim DHP sebab saya amat mengagumi Bunda. Berapa kali dah selama hidup join sesi paranormal? Tak pernah. Ini baru pertama kali. Bawah. Handphone, apa segala minyak semua jangan pakai, okey. Sebab Iza punya memang berat, okey. Kalau betul-betul tak tahan, lambai tangan dekat kamera, bukan lari tu, ya. Di balik atas.
Okay, Assalamualaikum pada Iza dan juga adik. Welcome to the Daisy Hunter Project. So, ini adalah kadi ketiga untuk adik dan kadi pertama untuk Iza. Alright, untuk malam ni kita punya ekstrim. So, korang bawa nama DHP. Sebab sebelum ni ada juga yang cakap belakang kata tak cukup istighfar lah ni, dan itu sebenarnya biarlah tak suruh sebab kita tak pernah briefing. So, untuk hari ni kita nak malam ni menjadi, so jangan ada apa minyak sekalipun. Cincin ke apa yang ni tolong buka. Kemudian satu je nasihat saya, kalau Iza nanti Remy akan buka. Okay, andai kata dah boleh bertahan. Kalau nampak takut ke, kalau nampak satu Duduk je kat kursi. duduk betul, tunjuklah. Saya nampak ni, kalau takut jerit, tak ada masalah. Okey, selagi boleh bertahan. Nak jerit pun jerit dah, selagi boleh bertahan. Kalau dah tak tahan, lambai tangan. Sebab kau dalam wujud. Selagi tak lambai tangan, selagi tu rezeki tak datang. Kalau boleh bertahan lama sikit. Waktu kenalkan diri, kalau diorang suruh kenalkan diri, kenalkan nama kau apa, baby Baby Iza. Baby Iza DHP. Okay, ni pun sama. Adik malam ni dua-dua jangan buka zikir. Kalau korang buka zikir, korang pun masalah. Sebab malam ni permainan agak lama sikit, agak lain sikit, tak macam biasa. No zikir, just datang sana, duduk, diam. Kita berdua je. Awak saya buka daripada guru persilatan. Iza ini buka. Malam ni no zikir, no apa. Cuma apabila rasa takut ataupun terkejut, astagfirullahalazim. Okey, kalau lah nampak muncul benda kat depan, jerit. Atau sambil jerit, kalau nak kontrol diri, Buat macam istighfar. In case bermaksud sekiranya ada kewujudan, kalau dah terlalu takut, baru istighfar. Permulaan masuk kosong. Jangan bismillah, jangan apa. Kalau korang buat macam tu, nanti takut jadi lain. Sebab permainan malam ni agak lain sikit. So kena ikut rules. Okay, untuk Iza untuk first time, andai kata tak tahan, okay, baru angkat tangan. Adik malam ni benda nak kau kosong. Sebab kita kalau boleh nak benda tu masuk. Yang buka adalah guru persilatan benda malam ni daripada jauh. Okay. Agak Cikgu Zul tu, Ustaz. Yes, agak jangan risau. Sekiranya ada medium malam ni sekiranya ada medium, kita ada perawat daripada jauh untuk keluarkan. Bunda sendiri ada. Sekiranya tidak tahan sangat ataupun terlalu takut, Panas. okey, Macam hari tu panas. yes, terlalu takut, kau boleh angkat tangan. Tapi jangan angkat tangan terlalu cepat. Sebab kita nak ada result. Malam ni tak boleh panggil abang, kena panggil bonda. Bunda Daisy. Tolong! Astaghfirullah. Wah, I nak you react macam tu. So malam ni pembukaan dia agak gempak. Pembukaan kau agak gempak juga. Tapi as ni akak akan monitor kau juga. Alright. So nanti Remy akan briefing you lah untuk dia punya side. So yang ni untuk saya untuk DHP. Alright. So thumbs up. 1, 2, 3. Kan nasi Betul lah belakang. Ni apa? Ni apa yang kerap? Kita nak ada. Tak belajar lagi. Abang Imam boleh ikut. Tak, sebenarnya kan abang nak bercakap terus terang. Abang ni ketua jalan sesat United. Ya ke? Bukan Tengok muka si Syam tak sesat pun. Kalau nak semayang sebelah kambing dulu. 5 ekor kambing di standby. Sebelah kambing. Tadi si penuh tak? Perap. Boleh. Makan. Baru semayang. Semayang, mesti nak perut. My favourite. Nanti botol tu kena asing kalau tak dia minum. Oh, dia nak balik rumah lah tu sarang dia. Tu sarang dia. Sarang dia tak masuk lagi. Oh, alhamdulillah supaya kau tumpah. Sebenarnya saya nak makan nasi bungkus saya tu. Oh, lebih tadi lagi. Make in apa KKB kat ujung. Semalam mak buat mi habis satu kuali orang makan. Kalau nak balik. Itu mi ke aku nak mi? Perangai macam teruk. Mak masak mi, makan kuali. Satu kuali dia makan. Tapi tak ada kuali tu mak makan. Kuali. Mak tinggalkan separuh lah. Mak pergi hantar kepada tadika. Dia order kan. Mak masak separuh kuali. Lagu Dah ni kan? Memang ni. nanti kita kasih.
Pantasnya bang. Dengar dulu. Kakak dia memang tutup. Ambil lagi buat kenangan. Okay guys, sebelum kita mulakan cerita mandi. Ada macam ni. Macam mana? Hijau lah, hitam kan dengan tu. Oh, ada kasi makro tau. Jom. Angkat apa ya? Oh ni mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwwata illa billah. Oh ni. Hai, Assalamualaikum. Tak ada spotlight lah. Jom, Kak Daisy bawa korang pergi pusing-pusing. Sekarang saya berada di Bukit Fraser. Okay. So, sekarang Kak Daisy berada di sebuah perhentian. Perhentian yang mana tempat ni telah ditinggalkan lama, kisah tidak pasti, dan ini adalah kali kedua saya ke sini. Okay. Untuk hari ini kita combine, saya bawa awak semua pusing dulu. Sebab kita yang paling penting untuk sesi kali ini adalah sesi uji nyali. Sebab uji nyali kali ini, belum buka lagi sudah padu. Mantap. Sini mantap. Bismillah. Okay, korang boleh tengok kawasan sini. Sorry guys, actually ada beberapa team kat sini. Okay, kita collab hari ni dengan H2M, dan juga kita ada dari PSC daripada Johor. Hai Bro Lan, apa khabar? Okay, ni Daisy bawa korang pusing-pusing dulu. Target utama malam ni special adalah sesi uji nyali. Sebab uji nyali kali ni akan dibuka oleh dua. Satu adalah daripada Remy Extreme, kerjasama dengan Wujud. Satu adalah pembukaan daripada saya, kerjasama dengan guru persilatan. Okay. Boleh juga saya nak jadi uji nyali. Okay, kejap. So ini adalah lokasi yang akan saya letakkan saya punya subjek. Untuk pengetahuan korang, saya pernah uji nyali dekat sini 5 tahun sudah. Okay, kawasan ni adalah tempat uji nyali saya. So, belum lagi waktu dia. Dia waktu bermain dalam pukul 2. Lagi bersama saya ni dia Abang PSC bang. Cedin daripada Johor datang ke Kuala Lumpur. Alhamdulillah sampai kita ke lokasi yang agak ekstrim. Tengok ekstrim taxi. Bang, Din, aku dah rasa dah tempat ni okey sikit, dah naik sikit lah. Tapi tak tahu lah. Ya, ni. Dia pun jumpa. Makan. Ya, yang saya bawa. Okay, yang penting korang kena share, kena tap love sebab sesi uji nyali saya pada pukul 2. Korang tak tengok rugi. Sebab hari ni kita ada Zai Maula untuk pembukaan dan juga PSC. Sebab ada yang di sana lah. Okey, dah. Yang ni adalah aku paling tak suka bilik ni korang. Subhanallah. Saya rasa diorang ke area sini. Extreme.
Sini sebenarnya padu. Sebenarnya ini kita punya base. Sebab dekat depan ni, bukan base, kita punya... Nanti, Kak, siapa yang buka sana, main sana. Siapa nak main sini, main sini. Nanti, kalau boleh nak layan belah sini. Okay. So first, I rasa kita buka sana. Sebab dia orang buka sini. Korang nak tengok tak apa ada kat sini? Ni ada toilet. Allah ada, subhanallah. Ini kalau malas, kalau orang-orang para mistik masuk, sebab saya dah tahu lah apa benda yang dekat dalam ni. Semestinya dah tandas. Hei, orang dia bukan main lagi. Sebab apa? Sebab sebenarnya untuk hari ni korang boleh tengok dua. Saya ada sekejap. Okay, nampak tak muka kat dia? Okay, saya ada dua subjek hari ni. Satu subjek akan berada di... Satu subjek akan dibuka oleh Remy. Kalau ada dengan suara tu biasa. Kita ada beberapa tim gabungan hari ni. Misi kita adalah uji nyali, bukan hunting. Saya kasih korang tengok kawasan dekat sini lah. Ini macam korang tahu kenapa saya senyap? Bau ni. Saya bawa korang pergi, saya nak turun bawah ke jalan. Kita turun bawah pergi jalan kat bawah. Jom guys, saya luar daripada kawasan. Gelap tengok kalau saya tutup lampu ni. Saya pakai dua lampu. Kita keluar daripada rumah penghentian. Sekejap, Kak Daisy ni gemuk. Wah, jom. Saya keluar daripada kawasan sebab saya tak nak ramai orang. Tak seram. Oh, hantu takut Daisy juga ya ke? Macam tu tak perlu uji nyali kan? Dia subjek yang buat. Subjek lah. Hantu tak takut saya. Ini yang matang guys. Saya nak lari depan sikit. Saya nak jauh.
kita berjalan ke depan sana. Tapi hati-hati takut binatang. Saya pakai 2 lampu guys, supaya terang. Sini ada kuil tau. Tengok kabus dia. Okay, rest house. Hui, sejuk guys. Baru masuk mana dah Bukit Fraser. Kita berjalan di bawah. Kau boleh tengok ni. Saya berjalan kat sini Hai setan. Saya datang ke rumah awak ni setan. Cuba kau buat. Tak nak lah. Kini kita naik walk je. Bunyi kelantung. Bunyi apa tu Guys, minta tolong share-sharekan live boleh tak? Alah. Benda ni. Bunyi apa tu Bunyi apa tu Kabus ni dia bagi kesan. Dia macam tu lah. Kita shoot video. Korang malam ni korang harus tunggu pukul 2. Tak terceduk, tercuak. Tak terceduk, terberak. Kalau main dengan saya memang, kalau tak terceduk memang tak sah lah. Kalau setakat duduk-duduk nak tunggu hantu datang, setan datang, sampai kiamat pun. Sekiranya korang tidak mempunyai dia istimewa yang dianugerah, kena pinjam kat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pada saya belum. Di sini ni. Tadi ada yang lalu depan saya, belakang, lalu depan, putih-putih. Dia nak salam kenal dengan baby tu. Dia dah tu. Ni dia. Kita ada di sini kan. Ini siapa punya chef? PSC Saya kira siapa? PSC tu. PSC tu. Abang dia tu mana? So
sini. Weh, dia tak nak sini. Mana boleh. Itu dapur lah. Tak nak dapur. Nak mana? Baik sini. Sini padu, sini lah. Siapa kat dapur ni? Sini ya, Abang kan. So, permulaan adalah Ain pukul 2. Kemudian dia, Ain mungkin dalam 1 jam setengah. Ini 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Sejam setengah. Tapi yang Kemudian ni, kesenang. Okey, 1 jam lah. Kan, kita Start tengok. awal sikit. Start awal tak boleh. Tak boleh. 2. Dia korang sedikit pun kami korang. Okay. Syawal, Abang Syawal Din ada kat sini. PAC. Okay, so korang sampai sini saja. Saya nak matikan dia sebab saya nak pantau budak saya dekat ini, Izzah. Jadi kita jumpa lagi insyaAllah pukul 2 untuk sesi uji jadi. Bye. Idola. Tapi ada roceng, ada dia roceng dia, ada yang patung gerak tak ada. Okey. Ya. Tengok persiapan. Ini sebalik. Bagi soal. Ni. Tidur je. Dia dah suruh tidur. Duduk. Okay, kau dengar cakap aku. Yang pertama, kau baca doa. Okey, tenangkan diri. Jangan dapat dulu. Tenangkan diri. Nama? Buka mata. Rafiq nama awak. Ya betul. Apa nama awak Rafiq Rafiq lah Rafiq lain. Walaupun bulan Rafiq. So far so good. Asal bunyi.
Saya buat apa ni? Saya mendengar bagian ini. Saya bahas bos keluarga. Itu benar ada soalnya. Itu ada cerita kan di saya. Tengok benar. Tengok benar. Kecuali bulan dunia ini dan dinyarat cantik dengan suhu kawasan dalam namanya walau sinci itu diletakkan andai hingga kalau daripada kawasan semua apa-apa mati kita nak ambil tahu. Saya tak sedar apa ke daripada walking. Itu orang yang ada lain. Cuma live dalam lebat. Rasa dan bersama ini istimewa kerana wah. Masih dikunjungi. Ada pesanan jangan keluar daripada list. Kalau keluar apa itu kalau jawab jadi mana saya temankan. Saya bawa adik saya. Okey, 3 biji bola tu saya dah letak kat depan ni. Kalau kata dia menyala, tak sebab dia hitam putih. Ada color tu nak pandai-pandai lah tengok sendiri lah. Yang penting so far so good. Okey. Tu aku kira report kat situ. Ada report kat situ. Okey. Okey bang, jangan lupa bang ingat pesanan bang apa-apa bagi tahu kat Woki. Woki semua ada pada tangan. Okey, good luck. Alright. Kemudian buka ni. Boleh tak tanggung. Orang tertidur. Kenapa saya tak dapat? Saya terus menyerah. Saya terus dapat.
Terima kasih. 5 minit lagi. Betul. Ini lampu. Dia ambil lampu. 5 minit lagi, Dek. Bertahan. Terbaik. Nggak datang. Janganlah usir aku dekat sini. Aku je duduk dekat sini. Jangan kacau. Datang. Datang. Hah?
Lagi apa lagi yang nampak? Kita lihat situ lepas satu rambut panjang dekat sana tepi bawah tu
Tepi kacang panjang tapi dia ada satu sosok panjang besar bulu dia macam gorila genderuwo tapi dia memanggil sejenis sosok rambut panjang yang memanggil tu dia tak mari kan. Lagi terima kasih kepada pemain-pemain mana AC dan juga Jawa Ulang atas kerjasama bersama Raja Hunter kali ini. Jadi daripada pengalaman dia bermaksudnya kira itu di mana yang saya tahu satu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih kepada kolektif hari ini PSC dan juga Ustaz Jawa Ulang untuk permainan yang insyaAllah Alhamdulillah. So Dik, lepas ni nak jadi barang nombor tak? Yeah. Tak, kalau agak nak duduk kita tak kemari. Ya, Dulu dah timbang. Sungai naik. Tak ni nampak tak ni. Here's subject kita.
Okay geng, hari ni adik bersama dalam live Paranormal Southern Community. Kita akan tinggalkan dia dalam keadaan kegelapan. Ya ya ye. Merasai kegelapan. InsyaAllah dia pemudahkan ada izin kan. Ada rezeki, ada, tak ada, balik tidur dia lagi. Steady bos ke. Apa tu tak kacau kan? Tak kacau. Apa semua dah tak kacau. Mana? Ayah tak kacau. Ayah tak kacau. Cuma dia dalam. Dia juga dalam. Aku tahu sini. Abang masuk bang, ada hari masuk. Ya ada apa lah? Rasa kalau kamu rasa buat ini. Salah tekan. Akan jaga on kasih. Ku maafkan di sini. Dalam kehidupan hatiku ini akan ku jejakimu kemana jua.
Assalamualaikum. 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 Okey, subjek. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi. Siapa nama? Nama awak siapa? Siapa nama? Sudah. Kuat diri. Mana yang kat sini? Apa? Sini kat sini. Alhamdulillah. Okey, orang sampai di sini ya. Alhamdulillah. Good. You good. Tadi kau dah nak cakap. Bagus. You good. You do good. Okay? Okay, you do good. Nanti boleh bagi tahu kita apa yang kau nampak, apa yang kau ni. Nanti boleh Kita story kan lah. Kita story kan. Nampak benda putih. Dia nampak benda putih. Kat mana? Kat sini. Lepas tu rasa apa? Dia terus masuk ke badan. Makin lagi keras. Terus masuk ke badan, masuk keras. Dia kontrol lah. So far dia macam mana? Dia jadi kram semua badan. Okay, panggil lagi seorang nak krem ke tak? Seorang tu ada masuk kat dia. Ya, dia tadi. Ha? Angkat. Bagi dia. Bagi apa? Bagi sikit. Kamera dia. Sikit dia. Kasih dia. Ini dah ada. Kenapa dia? Ini seorang tak. Nafas. Bus. Nafas. Bus. Nafas. Bus. Tarik lagi. Bus. Tarik lagi.
Cuba joget. Joget pula. Makan. Okey tak? Okey tak? Minum air. Biasa. Good day. Apa nasi yang maksudnya masuk? Dekat belah sini, dekat patung. Kat situ. Dekat yang Orang rasa panas. Orang yang tajuk rasa panas. Badan panas semua. Badan panas. Acik. Kata dia rasa panas. Okay, sekarang boleh rehat dulu. Kita tunggu adik untuk istirahat. Saya tu nak pesan. Ini kita main tarik. Tarik. Ini jangan dekat bang. Okey. Iza. Iza. Kosong. Tak nak ada apa nak kira. Saya nak. So je orang pijak bola ni. Kalau tak kosong rugi. Okey, habis. Bye. Saya akan Ya, kita tak kita bikin rumah. kawasan ni. Apa itu kita tak boleh. Sebab kita cuma tahu kawasan ni saja. Kita jadi kita ya. Kalau saya teman kita, itu apa? Kerja jom. Dah jom. Tapi live duduk kat luar. Okey dah keluar. Mak semua keluar dah. Dah, bye. Kosong. I love you. Apa ada lagi? Okey geng. Last kali ni volunteer kita ladies Syawal dipermudahkan dan diizinkan. Okey, jom. Ya kadamu jasad, ya kadamu roh, ya rijal ghaib.
Janganlah main-main.
Assalamualaikum. Tepuk tangan. Apa kau nampak tak? Tak tengok. Apa tanya je? Tak berani tengok. Bunyi apa? Benda bunyi dah takut. Dah tak tengok. Bunyi apa? Pendarah tu. Pendarah tu 3 kali dia bunyi kat situ. Takut tak boleh. Oh, Untuk mata ni. oh, tak pandang mana. Tak berani sumpah. Ada rasa apa-apa tak? Ada deguk-deguk ke? Aku rasa tak ada suara lain selain suara kau. Tak ada cuma rasa Kau rasa Izzah, nanti lagi. Sebab tu orang 5 minit 4 minit. Sebab tu nak dengar Izzah. Betul, Kak Izzah pertama kali. Steady bosku. Steady. Ada okey. Dia punya macam Bella kan. Apa nama dia? Budak kecil. Dah baik. Alhamdulillah, terima kasih. Sebab semangat. Best kan? Best tak? Bagi berani tak sini? Seorang tu. Oh, batuk ya. Kasih baik bukan lah. Kau tak kata. Encik ni. Macam. Main nombor tak tahan. Tak tahan. Dia main nombor. Lagi 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Sebenarnya saya tengah masak air ni untuk korang. Tapi dengar. Oh, yang bagus tu. Berdikit tu. Cabut mandi kat sungai, bersihkan semua badan. Ya. Okey. Ini mama cakap makan putih. Makan putih ni akan. Jadi guys, terima kasih kepada Explore X hari ini. Lepas tu kita ada TSC, Abang Cik Din. Dan kita juga ada Syam. Ada Syam ni. Syam. Dan Syam. Hari ini saya amat berpuas hati daripada first sampai akhir, gabungan daripada sahabat-sahabat semua. So dari Johor datang KL. Okay, so stay tuned with DHD project yang ketiga pada bulan 7 luar kawasan di sekitar Ipoh. Okay, bye. Majulah sukan untuk para pemuda. Yeah. Kita raikan dengan daun saja ni. Bahan-bahan.
Jadi kot. Apa ni nak? Apa ni? Apa yang ni kan? Tak lah. Kalau teman saya orang sakit, banyak kebuan dengan saya. Keluar kasar. Ada lah ni. Tak, dia baca silat mana orang banding ni? Lupa. Tak silap lah, kalau tak silap kempis pakai dekat sini ataupun biasa sikit je lah. Di sini cuba slow motion tengok. Okay, nama saya nama penuh saya Din Al-Hafiz bin Abdul Aziz, founder kepada Paranormal Southern Community Johor Bahru. Okey, alhamdulillah kami bersama dengan akak DHP projek untuk mereka, dan kami pun ada projek kami juga, yang ini projek 4 penjuru Semenanjung Malaysia. Jadi yang ini untuk projek terakhir kita combine sekali dengan akak DHP, akak Daisy. Apa pendapat Cik Din, sebab Cik Din apa pengalaman pendapat Cik Din tentang kawasan ni? Okay, alhamdulillah tempat ni kalau ikutkan memang strong lah, kuat. Di kawasan ni sebabnya di sekeliling hutan. Kalau kita tengok pada ayat dalam Al-Quran pun mengatakan bahawasanya jin, iblis, setan semua dibuang di hutan dan di lautan. Jadi memang tempat dia lah senang kita. Jika anda bermain dengan paranormal, pertama, hati, jaga kebersihan diri daripada segala aspek. Yang penting, tawakal. Okey, paling utama, benda tu ada, biar ada. Tak ada, biar tak ada. Assalamualaikum, saya Daisy Hunter. Okey, hari ni tamatlah ekspedisi kami di Bukit Fraser. Okey, cantik sangat pemandangan dia. Alhamdulillah. 3 subjek tercedok, itu yang kita nak, supaya mereka dapat merasai kebenaran dan hakikatnya adanya kewujudan dan adanya makhluk lain. Jadi jangan lupa untuk follow Kak Daisy selalu. Jadi pada anda yang ingin merasakan adakah kehadiran itu wujud, adakah gaib itu wujud, dan sesiapa yang tidak yakin akan adanya kehadiran gaib, makanya boleh telefon saya atau hubungi DHP untuk menjalani volunteer sebagai uji nyali anda dalam projek seterusnya. Jangan lupa untuk follow and subscribe YouTube Nabawi Edition. Bye!